Hari tu saya ada buat video cerita pasal popcorn bucket. Kebenaran ni sekarang jom saya cerita pasal semua benda yang korang boleh dapat untuk Papa Zola The Movie dekat GSC. Benda pertama yang korang kena tahu adalah layar senja bersama Papa Zola. Event ni akan berlangsung pada 6 Disember 2025 jam 10 pagi hingga 10 malam dekat Taman Sentral Bandar Utama, di dekat dengan Wan Utama lah, sebelah Wan Utama. Masuk untuk event ni adalah percuma dan ada banyak aktiviti yang korang boleh buat. Tapi kalau korang beli tiket harga RM29, korang akan dapat kad macam ni, event card untuk layar senja Papa Zola. Dekat GSC pun kita boleh dapatkan kad rare Monster Galaxy Card. Kalau korang nak dapatkan kad operatif Zilla ni, korang kena beli 2 tiket biasa. Okay, 2 tiket 2D. Lepas tu insyaAllah korang boleh dapat benda ni. Tapi itulah stok terhad. Kalau korang nak dapatkan kad Papa Zola ni, korang kena beli 2 tiket untuk hall play. Selain daripada tu, korang boleh dapatkan mask ni kalau korang beli 2 tiket Aurum atau Big atau Premier. Setahu saya 2 tiket untuk Papa Zola The Movie tau. Bukan movie-movie random. Last but not least, korang boleh dapatkan plushie Cimobot ni dan tabung Cimobot ni dekat GSC. Baru je tadi GSC reveal dia punya harga. Untuk tabung RM35, tapi kalau beli combo RM45. So kira murah lah. Untuk plushie pula harga dia RM19, tapi korang beli purchase per purchase, dia jadi RM15. So basically kalau korang beli tabung sahaja RM35, korang akan dapat plushie ni harga dia RM15. So total RM50 untuk dapatkan kedua-dua barang ni. Saya nak akhiri video ni dengan GSC sponsor me.